setiap hari ke bang? So 1 minggu sekali lah. Terima kasih. Okay guys, so hari ni aku nak pergi hantar barang dekat aku punya ejen. Aku ada buat bisnes kecil-kecilan lah, kan. Lepas tu aku ada hire lah beberapa orang ejen dropship. Dia tolong kutip order. Lepas tu dia forward order tu kat aku. Lepas tu aku siapkan order, aku pass dekat dia, dia pass dekat dia punya customer. Okay, jap kita kejar lampu jap. So aku dapat duit, aku punya ejen dapat duit, customer ejen aku pun puas hati sebab barang dia dah dapat. Alah, aku bukan jual apa pun, aku jual ni je, Polaroid. Aku jual Polaroid je guys. Lepas tu aku ada jual keychain customize lah, aku pakai 3D printer. Lepas tu aku jual apa lagi laser engrave keychain. Aku engrave dekat army tag tu yang bentuk segi empat tu, segi empat sama tu. Aku engrave lah gambar orang, nama. Itu aku jual agak banyak lah benda customize yang aku jual. Aku minat jual benda-benda tu. Aku kurang minat jual benda lain, macam makanan semua tu kan. Aku kurang minat. Sekarang kita on the way nak pergi hantar dekat PPR Bandaria. Okay, kita save kota tu. Okay, kita U-turn. Aduh, hari ni cuti tau, tapi besok aku ada program. So hari ni aku kena rehat puas-puas. Aku rehat tak rehat jugalah ni. Kejap lagi aku nak buat video affiliate. Aku dah bawa barang-barang. Sekejap lagi aku lepak mana-mana, aku buatlah video. Mungkin aku pergi bandar kot, tapi malas pergi bandar. Mungkin aku pergi area Jepak lah. Mana aku nak buat video? Aku pun tak tahu nak buat video kat mana. Okey, kita semakin menghampiri PPR depan ni je. Kita masuk kiri sampai kita sudah sampai ke destinasi. Sekarang aku nak cari blok P sebab aku punya ejen aku tu dia duduk dekat blok P. Ni blok I, tu blok sana blok P. Senang je guys. Allahu Akbar. Rezeki lah. Alhamdulillah. Terus jumpa blok P. Sebelum ni aku ada hantar barang area sini juga, tapi aku sesat lah. Aku cari mana lah blok tu. Blok apa entah aku lupa. Lepas tu aku cari last jumpa ke. Aku tanya-tanya orang lah. Aku tanya penduduk dekat sini, bang, mana blok yang aku nak cari tu? Macam mana? Contoh blok M kan. Bang, mana blok M? Lepas tu dia tunjuk, blok M dekat sana. Macam tu lah. Ni blok P. Okay, so sekarang kita nak tunggu mana? Where should we park our motorcycle? Our bike? Oh ya, ada MT-15. Okay, kita dah sampai. Kita tunggu jap. Ya. Okay. RM11. Okay, jap. Hari tu berapa keping? 6 keping kan? Okay, so 6. Hari ni 14. Hari tu 6 ke 7 keping? 14. Okay, jap. Yang sekarang 14 kan? Masa tu dah saya bayar. Ya, okay, tunggu dulu. Hari tu 7 kan? So 14 tambah 7 21. So upah kamu 21 darab 3. Sekejap, RM6.30 lah upah kamu. Mana Clarissa? Clarissa dia berjalan dulu. Apa? Sebab mak dia panggil tu dia. Ya kan? Boleh kamu pegang lah untuk dia? Okay. Boleh? Dah. Lepas tu sekejap, cikgu bagi upah kamu dulu. RM6.3. RM1 boleh 2, 3.
4, 5, 6 RM6.3. Tak apalah, cara bagi RM7. Okay. Okay, sama. Okay. Okay guys, kita dah settle urusan kita dengan ejen kita. Lepas tu sekarang ni kita pergi ke mana nak pergi? Aku nak cari pot jap. Kita kena cari pot untuk buat video affiliate. Sudah macam apa makeup kereta tu. Menarik unik. Aku teringat game apa tu? Game Need for Speed Underground. Dulu kan masa kecil main kat CC yang lebih kurang macam tu lah kereta dia. Menarik, unik. Panas lah. Kat mana ada tempat berteduh? Tempat berteduh yang open. Takkan aku nak kena pergi bandar. Takkan nak kena pergi pantai. Cuti-cuti ni mesti ramai orang kat pantai. Fikir dulu. Aku rasa wah, dah siap kedai-kedai kat sini. Kedai apa yang nak dibuat dekat sini Ni bangunan-bangunan kedai ni dah siap guys. Okay, kita pergi cari dulu kawasan guys. Kita cari kawasan. Lonjak lagi kalau ada, aku sambung balik. Okay guys, ready to fly. Kita fly jap. Nak isi minyak je guys. Kita isi minyak je Where should I make my video man? Aku tak tahu lah. We refuel our bike first before we focus on our affiliate video man. Kita nak masuk sini dah bagi signal lah. Takkan dia tak nampak kita tu. Lampu aku elok kot. Aduh. Tak apalah. Wah, thank you. Okay, kita dapat pump nombor 1. Pump nombor 1. Aku ada 2 bar lagi. Aku rasa ni bawah 20 ni. Okay, your pump is now ready. Okay, bila dah ready, kita pump macam biasa lah. Apa ni? Tank punya lock ni. Right. Settle isi minyak 8 liter RM30. Kalau tak pakai budi lah. Kalau tak pakai budi RM30 guys. Okay, sekarang kita nak pump tayar. Okay, tadi nak pump ke? Kita pump tayar sekejap Okay, kita pergi pump sekejap. 29
Oh, ada abang tu tengah cuci. Tayar belakang kita letak 31. Apa tu bang? Ha? Apa tu? Penapis minyaknya. Oh, penapis minyak. Ya, kalau saya ada penapis ni, ada dalam lokal ni. Oh, dia berapa kali kena cuci setiap hari ke bang? Seminggu kembali. So, 1 minggu sekali lah. Oh iyalah kan, kalau tak ada penapis, masuk longkang sana. Ada, okey bang. Okey. Oh, rupanya tu penapis minyak guys. Betul juga. Kalau tak ada penapis, habislah minyak-minyak dekat petrol pump tu masuk ke longkang kan. Oh, sumbat lah nanti longkang bandar Bintulu ni. Oh, Today Island lah, TIL lah. Rupanya ada juga Okey, pacak tripod tepi jalan, record lah. Itu aku punya last choice, plan C. Kita ada plan A, plan B, lepas tu plan C pula. Oh, okay, kita go left. We go left. Aku ingat nak singgah Boulevard lah. Kalau rajin kita singgah Boulevard. Aku pun malas sebenarnya. Dah nampak dah pantai Bintulu. Kita dah nampak dah guys. Kau tengok air dia apa jernih guys. Jernih ke? Jernih. Serius. Kita nak mana dekat sini panas. Aku try pergi sebelah sana lah. Kita try sebelah sini lah guys. Kita cari parking sebelah sini. Kalau sini tak ada, sana lah. I hope we will get a parking spot here. Tempat duduk banyak guys. Mana kita nak park? Oh, dah ramai orang lah cuti-cuti ni. Oh, sini lagi ramai. Segan lah pula aku nak buat kat sini. Ramai lah. Kita try cari pot dekat sebelah sana. Ada pot baik tak? Dari sini pun okey tak? Oh, sini pun cun aku rasa. Aku rasa sini pun okey. Okey, kita bertapak kat sini je. Tak ramai sangat sini. Alright.